Aduh, sakit perut lah. Ada tak ada tanda sikit sini. Awak Wani, kenapa? Sakit perut ni. Tak ada tanda kat sini. Loh, awak tak bagi tahu. Kan Utaki dah keluarkan item terbaru. Kita punya portable toilet. Betul ke? Oh lah, nah. Hampa kan kalau yang jenis suka berak macam Wani tu wajib beli portable toilet kita ni tahu. Sebab apa? Dia sangat-sangat kecil, ringan dan senang bawa. Jom Ali nak review dekat hampa kita punya portable toilet ni dia macam mana. Untuk portable toilet kita ni kalau hampa beli memang hampa akan dapat sekali dengan dia punya storage bag tau. Ni lah kita punya portable toilet. Kak abang tinggal buka sahaja dia dan masukkan sahaja plastik dekat bahagian dalam. Lepas tu tindan dengan dia punya ni dan akak abang dah boleh berak. So apa susah-susah? Lepas ni pergi camping ke, pergi piknik ke, kalau tak ada toilet jangan risau. Standby je portable toilet kita ni dekat dalam kereta ataupun dekat barang camping apa. So lepas ni yang mana yang jenis tak tahan berak tu standby je portable toilet ni siap-siap. Okey? Ingat berak, ingat portable toilet tau. Okey akak abang bye-bye. See you korang dekat next video nak Ali racun apa lagi. Wani tengah buat apa? Tengah berak lah. Macam mana? Okey tak? Okey. So, siapa yang hampa nak? Boleh dapatkan sekarang portable toilet kita dekat beg ni tau. Bye. Cakap lega. Oh, lega berak.